pengaktifan tempat kerja. Saya ingat yang ni SHO sudah maklum lah. Pengaktifan tempat kerja ni maksudnya kena register dalam MyJPKP, buka sistem, website, dan perlu ada pendaftaran tempat kerja lah, pengaktifan tempat kerja. So yang kedua. So yang ketiga, permit tour. Dan juga yang keempat, sekiranya ada aktiviti yang memerlukan komputer person, tuan-tuan perlu comply. Dan yang kelima, reporting berkaitan dengan safety, occupational safety dan health perlu dihantar kepada ABSP juga lah, satu salinan kepada ABSP. Quarterly ataupun bergantung kepada keperluan lah. Kalau biasanya yang dibuat sebelum ni kita minta quarterly lah, 3 bulan sekali. Untuk sebab kontraktor pun mungkin ada mesyuarat JPKP dia sendiri, dia perlu ada pemantauan monitor dia, so boleh hantar juga salinan kat kita untuk kita monitor. Itu saja Tuan Husni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan daripada Shi berkaitan safety kepada kita punya Shi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk pengaktifan tempat kerja JKP 12, patutnya klien yang initial dulu dia dapat daftar dalam JKP 12 dulu, baru dia bagi nama tu untuk kita konektor untuk daftar tempat. So kita minta PSP initial dulu JKP 12 tu dan bagi nama untuk kita daftar tempat. Dia klien lah, dia tak berarti ada PPKT atau menteri yang komplain. Itu dia initiate dulu dan bagi kat kita nombor tu baru kita boleh dapat top up. Soalan? Itu interface baru dulu JKP 103 lah ni JKP 12. Soalan? Kalau tak ada, kita ke agenda hal lain. Apa saja soalan daripada kontraktor dan juga Silakan. kita tanya. Selamat siang, saya Simiang CME ya. Okey, actually saya just nak highlight untuk tuan-tuan yang dapat cadangan side office kan, sebab saya tengok dekat situ kita ada dapat pencawang kompresor. So kompresor kita kena simpan secepat mungkin dan handover dekat TMB. So minta pihak tuan tengok baliklah lokasi untuk side office tu. Okey, kontraktor tengok Okey, ada lagi? Isu-isu ataupun soalan? Silakan. Kontraktor. Dengan kontrak tadi, kita ada separate pada dua phase 1 dan phase 2. So kalau contoh untuk phase 1 dia letak 9 bulan. So kalau kita unable to complete that 9 month, then after that is it imposed with the LED? Sebab kita punya full duration is 24 months. Just nak tahu tu lah. Yes, imposed LED. Will be imposed with the LED. Yes, correct. Okay. Noted. Thank you. Okey, ada lagi tuan-tuan? Puan? Okey, wakil KPKT, Cik Rizwan, selaku peraja utama kita. Ada pesan kepada Okey, saya wakil daripada JKT KPKT. Ada beberapa benda yang saya highlight lah untuk pasal projek ni. Yang pertama, dari segi pembayaran interim kita akan EFT kepada majlis lah. Maksud dia majlis akan kemukakan JKR 66 kepada kami, dan kemudian kita akan proses pembayaran penyaluran ke majlis akan bayar kepada kontraktor. Lepas tu dari segi unjuran kewangan dan juga CPM projek kena kemukakan kepada kami lah setiap bulan, sebab kami akan panggil meeting juga nanti. So perlu kemukakan juga. Lepas tu dari segi kontrak lah, macam tadi pekerjaan kontrak, seperti yang kita semua sedia maklum, kontrak tersebut perlu ditandatangani dan multi-stamp dalam masa 4 bulan dari tempoh SST. Betul. Jadi saya minta bantuan pihak IBSP lah untuk pantau perkara ni dan kemukakan kepada kami, sebab kami perlu PU KPKT untuk semak pula. Dia punya KPI sebulan. So kita backdated lah, dia punya progress tu. So kalau boleh buat segera lah, sebab kalau kata lebih daripada tempoh tu kita kena mohon kepada MOF untuk pelanjutan. Kalau dalam 4 bulan belum sign agreement, boleh buat berapa kali agreement? Ingat 2 dalam masa 4 bulan atau 2 kali payment tak silap saya. You boleh dapat payment 2 kali. Betul. 2
Dua ke tiga? Tiga, okey, tiga. 3 kali. Dua ke tiga setting kan? Okey. Itu dia punya tempoh lah. So kalau boleh kontrak tu cepatkan sikit lah. Dia punya agreement tu. Takat tu saja kot, Tuan. Kalau ada apa-apa lagi, boleh maklumkan lah. Satu lagi, sorry. Saya dimaklumkan juga oleh top management KPKT lah yang bagi menteri dia berhasrat juga untuk buat pencalonan lah. Jadi saya nak tahu jugalah majlis punya preference tarikh tu bila? Sama ada as soon as possible ke ataupun ada tarikh-tarikh yang boleh dicadangkan lah kepada kami. So nanti mungkin kita bincang kemudian ke macam mana lah. Dan secara prinsip kita setuju dengan pecah tanah. Ya. Cuma dari sekitar itu mungkin kita bincang kemudian. Okey, baik, Tuan. Kalau pihak KPKT ada tarik, boleh maklum kita. Ya, apa-apa nanti Cik Syukri nanti bahas dengan Cik Syukri. Okey. Semua kalau boleh bukan bulan 6 lah, sebab kita bersidang, bersidang sekarang berulang hari. Tak sempat, masih kita ada seminggu ya. Minggu depan tak lah. Kontak itu. Ini catatannya ikut pengalaman dekat Perak, info satu hari catatannya pula. Tarikh itu Dewan Sidang Dewan Undangan Negeri this week, one week, seminggu aja. Okey, tuan-tuan ada lagi? Cik Syukri, ada? Okey, kita daripada kita tak ada apa. Okey, tapi kita ada agenda yang terakhir iaitu penyerahan surat pelantikan Datuk Bandar PHP sebagai pegawai penguasa. Cuma kita nak tangguh dulu meeting baru kita buat. Okey. Kita tangguhkan mesyuarat kita dulu. Saat lagi kita ada simple order penyerahan surat pelantikan kepada pegawai penguasa. So dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir pada petang ni. Dan kita ada mesyuarat tak sampai sejam. Memang itu kita punya target kita. Cuma saya tak beritahu awal tadi kan. Yang biasa kick off meeting memang tak sampai sejam lah. Saya dah masih awal lagi. So sekali lagi saya ucap terima kasih pihak kontraktor, pihak Proding, KPKT, ketua-ketua jabatan dan wakil jabatan dalaman dan Tuan Cik Syukri. Jadi kita akan jumpa di lain waktu ikut keperluan dan saya memang mesyuarat yang dilancarkan oleh masalah-masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita ke depan.